Assalamualaikum, welcome back to Rara Queen Channel. Rara dah siap-siap, cantik-cantik. Ni pakai tudung, ni pakai kemeja warna pink. Ni Rara nak pergi rumah jiran Rara. Dia jemput Rara tadi masa Rara siram pokok. Dia jemput Rara pergi rumah dia ada buat macam kenduri kot. Kenduri kecil untuk hari jadi cucu dia. Teruskan menonton tanpa skip iklan. Terima kasih. Ya? Ramai orang ke? Alah, lemah pula pada saya nak pergi ni. Ramai pula orang ni. Rumah dia kat depan tu. Hari ingat nak pergi lambat. Rumah dia kurang sikit orang. Tak apalah, pergi je lah yang. Hari ni dengan husband Rara. Husband Rara balik cuti. Ya, kunci pintu. Rara nak ambil seluar pula. Rara nak ambil selipar. Ramai pula rumah dia tu. Segan pula Rara. Selipar kat belakang. Alah, hai. Selipar kat belakang. Ada selipar saya. Pergi rumah jiran je. Jadi Rara pakai selipar biasa. Rara pakai biasa je. Baju cantik tapi baju Rara tak bergosok. Okay, jom. Rara lengan kangkung je. Tapi Rara kasih lah duit sikit. Macam buat tangan untuk tuang rumah macam tu. Saya pegang duit ke? Saya risau lah cici. Kat poket manja tak boleh ke? Takut bang. Rara seluk-seluk ke duduk-duduk ke? Rara tak sebut. Cici lah duit dia. Jom. Jom dia. Rara ingat dah moyo dekat atas kereta tu lah. Dah cok. Tanya saya takut. Nasi apa tu yang? Nasi hujan panas. Nasi hujan panas apa? Nasi biryani awak. Ni nasi apa? Nasi tu lah, nasi bagaimana? Panas. Lagi aku kata nasi agam. Okey. Ada sate, ada ayam. Bukan hujan panas ni? Bukan hujan panas yang. Nanti ambilkan saya. Oh, okey, sate lagi satu. Terima kasih. Ayam tu. Terima kasih. Okey, cukup. Dah kat lama. Ada canai. Dah. Sampai air dia bawa kan untuk aku ha. Ni lah bertegel. Asyik. Oh, lelaki. Seorang perempuan cantik. Dah tentu lah dah adik. Tadi? Dah adik tentu lah kau yang pasang ni kan? Saya pasang. Okay, dia dah foto dah. Rara datang lambat sikit. Terima kasih. Rara ambil ayam. Boleh Cik Ati. Terima kasih. Ini Rara ambil tadi. Makan. Rara punya flash tak boleh on. Rara punya flash dah panas sebab dah tengah download video. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap air sasi. Sate. Kan cik. Kau nampak kau naik malam. Siang malam. Ya, Cik Ati bagi Rara air putih sejuk. Lagi? Ada tak? Tak lah. Dua kali ni. Siang malam. Kek. Rafi bagi Rara kek. Ya. Baru nampak ayam tinggal Rara. Nak balik. Rara buat balik. Ya, makan. Ayo makan dah tengah jalan. Mimi. Bye. Bye sayang. Dah kenyang nak balik. Dia dah ngantuk tahu, rumah kita kat situ. Okay, pintu sana bukan sana. Saya dah kenyang. Ha? Oh. Sama sedikit dengan tadi. Ha? Tak, tu mangga apple. Bukannya mangga lojo ni. Bukan mangga cajar tapi boleh jatuh. Ha? Dia jatuh, saya kutip. Dah sampai rumah. Assalamualaikum. Welcome back to Rara Queen Channel. Dan
Selamat pagi. Ini Rara keluarkan soto. Malam Rara kirim husband Rara beli dekat Maidin sebab kebetulan kan husband Rara selalu hantar barang kilang, barang kerja dia dekat ADMIDC. Jadi kebetulan dia balik rumah tu Rara kirim lah. Jadi tak payahlah nak keluar nak beli barang kan. Soto ni Rara beli sekilo. Harga dia sekilo RM42.90 dekat Maidin. Jadi Rara minta lah sebenarnya beli dalam bajet RM50. So dia dapat lah dalam RM41 apa sen tu, kira RM42 lah sekilo lah kiranya. Kurang 90 sen macam tu. Kurang RM1 macam tu sekilo. Jadi hari ni Rara nak masak sotong masak hitam. Hari ni hari Isnin. Rara masak sotong masak hitam. Macam biasalah, bahan-bahan pun tak banyak. Dalam gunakan cili api kat luar tu, sotong, bawang putih, bawang merah. Itu je lah. Sebenarnya dah rasmikan dia punya biskut yang dia beli dekat Danok itu. Masa Rara pergi bercuti dekat Thai. Sawadikap dia kata. Inilah biskut yang sebenarnya kata. Dia luar biskut, dalam ada coklat. Makan. Mampus. Tada, begitulah rupanya. Tengok. Sini. Dia dekat dalam dia ada coklat. Dia banyak. Nanti kalau nak buah Rara datang ke, bagilah dia sikit. Banyak ni satu tin lah. Berapa gram 200 gram. 200? 1200 sayang. 1200 gram. 17 minit. Ini husband Rara dah petikkan cili api dekat luar. Dia ambil warna merah je sebab husband Rara suka yang cili api dah masak. Rara minta warna hijau tapi tak apalah, menyusahkan dia je. Jadi sekarang Rara nak pinyit-pinyitkan dia. Kadang kalau Rara tak rajin, Rara potong-potong dia. Pinyit sikit kan. Tumbuk dia sikit. Tak hancur sangat lah. Kira separuh hancur. Lawa colour dia. Merah menyala. Jadi dah tak banyak lah. Tak banyak. Mana yang husband dah petik lah kan. Tak pedas sangat. Bunyi yang sebat ke husband dah tengah sebat gerengga dekat plastik hitam dah sampah kat luar tu. Dah suruh dia buang sampah. Ada kengga banyak situ. Kengga tu datang daripada pokok mangga. Okay. Sini pun dah cun dah. Masukkan sikit cili yang Rara tumbuk tadi. Kacau. Okay. Dah kacau-kacau. Dah naik bau. Rara masukkan sotong. Masak je semua. Ada baki cili api tadi. Dah tambah sikit air. Tuangkan dekat atas sotong. Dan kacau. Itu je. Lepas tu tambahkan garam, tambahkan penambah rasa. Hari ni Rara masak sotong masak hitam. Sotong sudah mengembang lah. Kalau korang tanya kenapa Rara kau tak potong-potong sotong tu, sebab saya nak puas makan. Sebab tu dah tak potong. Kalau Rara potong pun Rara potong 2 je. Naik dah dia warna. Cantik kan? Lepas tu kalau korang nak berpuas sikit, tambah air. Ni dah tambah air. Kuah pun dah mendidih. Masukkan sedikit garam. Dan penambah rasa. Lepas tu kacau.
sotong ni tak boleh masak lama-lama sangat. Ni pun korang tengok tadi dia masuk kembang, sekarang dia dah dapat saiz macam ni. Ni semua ni sekilo, berat sekilo sotong. Kuah sotong Nara pun dah mendidih, sotong Nara pun dah masak, jadi dah boleh tutup api. Jadi bila dah masak, sotong tadi tu saiz dia macam ni lah. Kalau dipotong tinggal apa je. Dia dah kecut. Selamat menyambut saya dan selamat makan tengah hari. Okey, Nara tutup macam ni je. Kita lagi Nara nak hidangkan untuk husband Nara. Oh, kodok. Nara nak hidangkan untuk husband Nara, baru Nara masukkan dalam mangkuk. Rara nak pergi hantar sekejap pisang yang Mak Rara suruh hantar ni kat rumah Acik yang semalam Rara pergi makan rumah dia tu. Ada sambutan dah jadi kat rumah dia tu. Hari tu Rara nak hantar tapi dia tak ada kat rumah. Jadi petang ni, sekarang dah petang dah. Rara pergi hantar sekejap. Oh ya, Mak pergi hantar pisang sekejap tau. Hai, oh ya, Mak pergi hantar pisang sekejap tau.
Terima kasih kerana sudah menonton. Pada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, komen yang manis-manis. Teruskan menonton video Rara yang seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.